Apa nasib PDRM FC berdepan Johor Darul Tazim JDT di Stadium Sultan Ibrahim SSI petang nanti? Itu persoalan menjelang aksi kedua-dua pasukan dalam aksi pusingan 16 Piala Malaysia dengan perlawanan itu yang pada asalnya dijadual berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Selayang ditukarkan ke SSI atas permintaan pasukan PDRM. Ibarat pertembungan langit dan bumi berdasarkan kedudukan JDT di tangga teratas dan PDRM berada di kedudukan tercorot Liga Super, skuad Harimau Selatan dijangka akan sekali lagi berpesta gol ke atas The Corps yang ketika ini berdepan prestasi buruk. Pernah membelasah PDRM 7-0 dalam aksi Liga Super, 5 Oktober lalu. JDT membawa reputasi yang amat besar berbanding lawannya itu dengan Harimau Selatan merekodkan kemenangan bersih dalam semua perlawanan domestik musim ini selain menjadi pasukan paling garang apabila mengumpul 68 gol hanya dalam 15 perlawanan Liga Super. Situasi itu jelas jauh berbeza dengan PDRM yang menjadi pasukan paling banyak bolos dalam Liga apabila melepaskan 44 gol dalam 15 perlawanan selain hanya menang sekali, seri 3 kali dan tewas 11 kali. Berdasarkan statistik itu, ia cukup untuk menunjukkan betapa sukar buat PDRM melakar keajaiban dan skuad The Corps mungkin hanya perlu mengelak daripada menjadi mangsa belasahan kepada skuad kendalian Hisco Munoz. Namun Johor Darul Tazim JDT diprediksikan bakal melakukan rombakan dalam kesebelasan utama apabila berdepan PDRM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim nanti. Pengendalinya, Hisco Munoz, berkata beberapa pemain baharu yang menyertai Harimau Selatan pada jendela perpindahan kedua awal bulan ini akan diberi peluang beraksi menentang skuad kendalian Eddie Gapel dalam langkah pertama mempertahankan piala berprestij itu. Ia perlawanan berbeza berbanding saingan Liga Super dan kami jangkakan satu perlawanan sengit kerana semua pasukan mengidam untuk mara lebih jauh dalam saingan Piala Malaysia. Apa yang perkara kami perlu lakukan adalah meneruskan kesinambungan corak permainan berintensiti tinggi malah kami akan lihat keperluan melakukan penggiliran pemain. Semua pemain perlu ambil peluang untuk berada dalam kesebelasan utama kerana mereka sentiasa bekerja keras dalam sesi latihan dan kami perlu memahami kemahuan pemain yang mahu berada dalam skuad utama, katanya. Pemain baharu yang dibawa masuk skuad Harimau Selatan adalah 3 tenaga import Yoga Cesar, Marcos Guillermo dan Rui Felipe yang masih belum diturunkan selain 2 pemain tempatan, Stuart Wilkin dan Shamar Kuch Eber. Apapun pengendali kelahiran Sepanyol itu menegaskan dalam permainan bola sepak tidak wujud definisi sudah sempurna, sebaliknya sentiasa perlu diperkemaskan rentak permainan bagi memastikan apa jua pendekatan taktikal mampu diterjemahkan. Setiap hari kami harus memperbaiki corak permainan kerana tiada istilah pasukan yang berada dalam keadaan sempurna dan 5 pemain baharu yang berada dalam pasukan JDT perlu mencapai statistik dengan pemain yang ada sekarang, ujar Munoz. Berapakah kira-kira skor perlawanan nanti malam antara JDT melawan PDRM? Komentar di bawah video. Ingin berbelanja aksesoris, jersey dari Johor Darul Tazim JDT? Silahkan belanja di bawah deskripsi video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.